pihak berkuasa kini menjurus kepada aspek khianat dan tidak menolak kemungkinan motif dendam sebagai punca kebakaran pusat tahfiz. Seorang remaja yang didakwa membakar pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di kampung Datuk Keram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Aina Najwa binti Khairul Anwar Dan saya Nur Bashira binti Ahmad Rosidi melaporkan untuk segmen khas analisis kes jenayah juvana dan keselamatan awam. Hari ini, kami akan membawakan satu kajian kes tragis yang pernah menggemparkan negara, iaitu kes kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Pada awal pagi 14 September 2017, negara kita telah dikejutkan dengan satu tragedi kebakaran di sebuah pusat tahfiz di Jalan Keramat Ujong, Kuala Lumpur. Kebakaran tersebut telah meragut 23 nyawa, terdiri daripada 21 pelajar tahfiz dan 2 orang warden. Hasil siasatan mendapati kebakaran ini bukan kemalangan. Sebaliknya, dibakar dengan sengaja oleh beberapa remaja akibat perasaan dendam dan marah. Kes ini bukan sahaja melibatkan jenayah berat, malah memperlihatkan permasalahan tingkah laku juvana, kegagalan kawalan emosi dan isu keselamatan institusi pendidikan. Sekarang kita akan kupaskan definisi dan konsep permasalahan kes ini. Permasalahan dalam kes ini boleh ditakrifkan sebagai jenayah juvana, iaitu perbuatan jenayah yang boleh dilakukan oleh individu di bawah umur 18 tahun. Dari sudut konsep sosiologi dan kriminologi, kes ini berkait rapat dengan masalah kawalan diri, agresif remaja serta kegagalan menyelesaikan konflik secara rasional. Selain itu, ia juga mencerminkan kelemahan aspek keselamatan fizikal bangunan, khususnya laluan kecemasan dan sistem pencegahan kebakaran. Antara faktor utama yang dikenal pasti ialah pertama, kegagalan mengawal emosi, perasaan marah dan dendam mendorong tindakan ekstrim. Kedua, pengaruh rakan sebaya, iaitu tindakan dilakukan secara berkumpulan tanpa memikirkan akibat. Ketiga, kurang pengawasan dan bimbingan terhadap remaja di luar waktu sekolah. Keempat, tahap keselamatan bangunan yang rendah, termasuk pintu berkunci dan laluan keluar yang terhad. Sekarang saya akan terangkan kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain. Kesan terhadap diri pelaku, pelaku akan kehilangan masa depan akibat hukuman penjara. Selain itu, trauma psikologi dan penyesalan seumur hidup. Selain itu, kesan terhadap mangsa dan masyarakat, mereka akan kehilangan nyawa insan yang tidak berdosa, trauma mendalam kepada keluarga mangsa, rasa takut dan tidak selamat dalam kalangan masyarakat serta imej institusi pendidikan agama turut terjejas. Antara strategi yang boleh menangani permasalahan ini ialah pendidikan kawalan emosi dan penyelesaian konflik dalam kalangan remaja. Kedua, penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam memantau tingkah laku anak-anak. Ketiga, penguatkuasaan standard keselamatan bangunan, terutamanya di sekolah dan asrama. Keempat, kaunseling dan intervensi awal terhadap remaja bermasalah. Kelima, peranan sekolah dan institusi agama sebagai tempat selamat, bukan berisiko. Tragedi ini mengajar kita bahawa kemarahan yang tidak dikawal boleh membawa kepada kemusnahan besar. Kepada remaja, fikirkanlah akibat sebelum bertindak. Kepada ibu bapa dan masyarakat, jangan memandang ringan perubahan tingkah laku anak-anak anda. Dan kepada semua pihak, nyawa manusia tidak boleh diganti dan keselamatan mesti sentiasa menjadi keutamaan kita semua. Saya Khairul Aina Najwa Dan Nur Bashira melaporkan. Semoga tragedi ini menjadi pengajaran agar tidak berulang lagi di masa hadapan. Sekian, terima kasih. #kita jaga kita.